Okay, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Jiwa Seorang Petak Sub episod ke-23. So, di episod sebelum ni, kita boleh tengok yang Fizan perasan mesej yang dihantar seseorang ke telefon Maya. Dan dia pun buka lah, tengoklah video yang dia apa yang dia buat dekat video rokok lah. So, Fizan mula meragui Maya. Marahlah dia kat Maya. Pada dia Maya ni dah berpakat dengan Diana untuk jatuhkan dia lah. Lalu apa yang Maya impikan sebelum ni, nak kereta semua dah masuk ke dalam saluran pembentung lah. Sebab Fizan dah buang dia start dari situ. Tapi yang lagi teruk kena ialah Diana. Sebab lepas tu Fizan pun balik, dia bertanya pada Diana siapa, macam mana Diana tahu nombor password peti besi dia tu yang merakam segala perbuatan keji dia terhadap Diana. Tapi itulah, bila dia mula-mula dia marah, lepas tu dia tanya, lepas tu makin teruk Diana kena sepak, kena kaki dah Diana. Jadi Diana bila kena macam tu, dia jadi makin takut lah, makin ketakutan dengan Fizan ni. Ada penonton kata sepatutnya Diana ni bila dah dekat dengan peti besi tu, dia boleh ambil pistol dan acukan pada Fizan, tembak je Fizan. Dan kita boleh fikirlah, sebab dari saat Diana diperlakukan macam tu oleh Fizan, dia memang sejak dia tahu yang Fizan buat kat dia, patutnya dia boleh mengamuk lah, patut dia boleh naik kemarahan dia, patut dia boleh macam saya cakap lah, dia boleh mengamuk dekat Fizan. Dia boleh bunuh, walaupun dah dia plan nak bunuh, tapi kita rasa macam Diana ni lembab sangat. Lembab macam kalau ikut orang lain, watak lain, dah lama dah kena tikam si Fizan tu. Apa cara sekalipun yang boleh membuatkan kita rasa macam dendam Diana akhirnya terbalas terhadap orang yang buat jaga dia. Tapi itulah, kena teruk pula Diana dalam episod kali ni. Jadi rasa macam tak tahan pula tengok episod kali ni. Takut tengok episod siksaan Fizan terhadap Diana je. Jumpa lagi esok.